Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Kalau tuan-tuan nak bungkus buah nangka okey. Nak bungkus buah nangka. Okey, pastikan buah nangka tuan-tuan tu dia kalau ada 2 biji, 3 biji macam ni, tuan-tuan kena buang Okey, tuan-tuan kena buang, tinggalkan satu saja. Tuan ambil potong. Tinggalkan satu saja Macam ni. Jangan simpan banyak. Okey. Macam ni Sama juga ni. Dia memang suka berbuah banyak macam ni berbuah 2-3 biji. Pastikan tuan-tuan buang. Tinggalkan satu saja, jangan sayang. Okey. Baru tuan-tuan nanti bungkus dia. Guna ni guna beg ni Okey, pastikan guna beg tuan-tuan ni ditebuklah. Atas bawah pastikan dia berlubang Lepas tu tuan-tuan boleh bungkus dia.